dan menahan sebuah kereta di lebuh raya berhampiran tol Sungai 2, Pulau Pinang pada jam 2.30 petang. Dalam sebuah ni, kita berjaya menahan satu kenderaan Toyota Velfire warna hitam. Dan yang mana kita setelah tahan, kita dapati pemandunya adalah seorang lelaki tempatan berusia 24 tahun, berasal daripada kawasan kita iaitu Pulau Pinang, Seberang Perai. Apabila pemeriksaan lanjut yang kita buat, kita dapati dalam kereta ni ada 4 kotak besar yang dibalut dengan plastik hitam dan masing-masing setiap kotak ni mengandungi 53 bungkusan plastik usina yang berisi dengan dadah jenis bunga ganja. Seperti yang tuan-tuan nampak ni, taruh dalam plastik 4 kotak plastik hitam. Berat kesemuanya adalah sebanyak 112.4, mana 112.5 kilo bunga ganja dengan nilai 4.4 juta. Jadi suspek yang kita tahan ni berumur 24 tahun, ada 7 rekod jenayah yang berkaitan judi, dan urin kita buat negatif. Okey. So selain daripada tangkapan dan rampasan ni, kita juga telah membuat rampasan barang-barang yang bersampingan dengan suspek ni, barang-barang kecil seperti beg galas, pasport dia, alat kawalan jauh, kad touch and go. Dan tindakan susulan di bawah FOP sitaan adalah kita merampas satu motosikal jenis Yamaha LC135 milik kepada penama yang kita tangkap ni. Kes ini sebab kejadian adalah di bawah kawasan Pulau Pinang, disiasat oleh Narkotik Pulau Pinang, IO di sana, Inspektor Syarul, dan telah berjaya mohon riman selama 7 hari sehingga 5 hari bulan 11. Jadi, lagi sekali saya beritahu, dadah yang dirampas nilai dia 4.4 juta. Modus operandi kita tengok, subjek siasatan awal lah. Ini siasatan seterusnya dilakukan oleh pihak Pulau Pinang. So, siasat awal kita dapati penama ni telah diupah dengan bayaran sebanyak 18,500 oleh sindiket.